Abang Jo didakwa tiba-tiba bermain nada lunak dan mesra persekutuan. Demikian sindiran tegas seorang pemerhati susulan langkah Petroleum Nasional Berhad, Petronas yang memilih laluan perundangan dengan memfailkan notis usul di Mahkamah Berhubung Operasi Petroleum Sarawak. Bagi pemerhati perubahan nada Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Openg terlalu ketara ketika pertikaian Petronas dan Petroleum Sarawak Petros tidak boleh diselesai melalui rundingan tertutup atau kenyataan media. Dakwa pemerhati politik U-turn Abang Johari jelas untuk menyelamatkan diri dan menjaga air muka meskipun naratif yang dibina sebelum ini Sarawak tegas dalam isu hak dan kawalan sumber. Sarawak ini hatinya Malaysia, walaupun kita ada masalah. Kadang-kadang orang Semenanjung kata apa Sarawak saja, Sarawak saja, Sarawak saja. Tidak. Kita hati kita ni dengan orang Semenanjung juga banyak yang kahwin dengan orang Semenanjung. Kan? Tetapi kita menguruskan negeri kita dalam kerangka yang ada dalam agreement kita, kan? Jadi saya rasa we are also looking after Malaysia. That's why I said kalau Sarawak maju, Malaysia maju. Mengulas mengenai pelaburan, Abang Johari berkata kehadiran pelabur yang berjaya di Sarawak bukan sahaja memberi manfaat kepada ekonomi negeri, malah menyumbang kepada hasil cukai persekutuan. Kalau banyak investor di sini dan dia doing very well, they pay tax, bukan Sarawak, they pay to federal. Jadi inilah caranya. InsyaAllah lah Sarawak akan maju, Malaysia akan maju.